sekali lagi, saya dah menangis sampai saya balik rumah. Dalam semayang pun saya boleh menangis. Down betul lah waktu tu. Kemo dah buat, saya dah komplit kemo sebanyak 6 kali. Ada beberapa side effects lah. Kulit akan tumbuh ruam, keluar ulcer kat mulut, lambat baik, rambut gugur. Inilah sebenarnya kanser payudara. Nak tanggung sakitnya satu hal, nak tanggung emosinya pula satu hal. Tapi jika anda terus ikhtiar, awak berikan penawar. Pakcik dah pasrah, pakcik dah tawakal kat sini dah tempat pakcik nak berubat. Nak tahu mereka temui penawarnya di mana? Jom kita selami kisah mereka sampai habis. Keluar tu memang nampak sinar. Di sebalik senyuman setiap wanita, kadang-kala ada luka yang tak terlihat. Ada ibu muda yang diam-diam kuat dan ada ibu berusia yang dah lama tempuh hidup. Masih belajar untuk reda dengan takdir. Inilah mereka, dua wanita hebat, Puan Izzati dan Cik Lia. Diuji dengan kanser payudara dan akhirnya diberi peluang kedua, nikmat sihat sefitrahnya. Dah lama juga ada perasan ada kotoran lah pada payudara tu. Masa tu kita PKP, tak boleh merentas daerah lah. Masa tu pula kecil lagi. Sebab dia tak sakit, makcik pun diamkan je lah. Habis tu sekarang ni terasa macam membesar, semakin besar sikit kan. Kita perempuan kita selalu buat self inspection dekat bahagian breast. Saya perasan ada satu lump di bahagian breast sebelah kiri. Boleh rasa memang keras. Sebab dia firm, dia keras. Saiz dia memang dalam 3.5 cm macam tu. Kanser payudara ini kalau dapat dikesan awal, peluang untuk sembuh itu sangat tinggi. Jadi, setiap wanita digalakkan buat pemeriksaan payudara sendiri sebulan sekali. Paling elok lepas seminggu haid berakhir. Kalau rasa ada ketulan keras yang tak hilang-hilang, bentuk payudara berubah, keluar cecair berdarah dari puting atau kulit jadi menebal dan berkedut macam kulit limau, cepat-cepatlah berjumpa doktor. Ingat, kesan awal barah terkawal. So daripada situ saya buat check up lah di sebuah hospital di Melaka. So doktor diagnose it was a cancer, breast cancer stage 3. Dia 3 sebab kanser tu ada juga di bahagian lymph node. Ada 2 bahagian lymph node tu, ada setiap bahagian tu ada beberapa lymph node yang dah kena kanser lah. Inilah sifat sebenar kanser payudara. Senyap, perlahan tapi berbahaya. Pada awalnya tak rasa sakit langsung. Tanda-tanda luaran pun tak jelas. Kadang-kadang hanya benjolan kecil yang tak pedih. Tapi sebenarnya di situlah permulaannya. Sebab itu, ramai sedar bila dah masuk tahap yang dah berat macam stage 3. Anda mungkin nak tahu, kanser ini sebenarnya ada berapa stage? Dan apa maksudnya bila dah stage 3 ni? Jom kita dengar penjelasan daripada doktor. Kanser payudara ini ada 4 peringkat utama. Stage 1, sel kanser masih kecil dan hanya berada di dalam payudara. Kalau kita dapat kesan waktu ini, peluang sembuh sangat tinggi. Stage 2, sel kanser dah mula membesar atau merebak ke kawasan berhampiran. Contohnya, bawah ketiak. Stage 3, kanser dah sampai ke kelenjar limfa. Ini yang kita panggil tahap lanjut sebab dia mula keluar dari kawasan asal. Dan stage 4, bila sel kanser dah merebak ke organ lain, contohnya paru-paru, hati atau tulang. Waktu ini rawatan dah lebih mencabar. Jangan bimbang, insya-Allah masih ada harapan. Setiap penyakit pasti ada penawar. Dengan keadaan saya yang stage 3 tu, doktor terus cadangkan buat kemo. Sebab jenis kanser saya tu agresif. Terus besar, terus dah jadi 3 cm macam tu kan. Jadi saya tak ada masa. So sebab kalau kita nak lawan dengan kanser ni, kita race against time. Sebab kalau dia lagi laju daripada kita susah nak beat dia. So saya terus agree dengan doktor. Hari tu juga kita proceed dengan kemo. Kemo dah buat, saya dah komplit kemo sebanyak 6 kali. Untuk pesakit kanser payudara, rawatan utama di hospital biasanya melibatkan 3 langkah utama: pembedahan, kemoterapi dan radioterapi. Selalunya ia akan bermula dengan pembedahan terlebih dahulu untuk buang ketumbuhan yang ada.
Kemoterapi digunakan untuk musnahkan sel kanser yang masih ada dalam jasad selepas pembedahan. Satu kitaran biasanya mengambil masa 2 hingga 3 minggu dan secara keseluruhan rawatan kemoterapi sahaja boleh mengambil masa sehingga 6 bulan untuk dilengkapkan. Seterusnya, pesakit akan melalui radioterapi di mana sinaran khas yang disasarkan pada kawasan payudara bagi menghapuskan baki sel kanser yang mungkin masih tinggal. Rawatan radioterapi biasanya dijalankan setiap hari Isnin sehingga Jumaat selama 25 hingga 30 sesi yang mana ia mengambil masa lebih kurang 5 hingga 6 minggu untuk diselesaikan. Maka tidak hairan kalau ada pesakit yang ambil masa sampai setahun untuk habiskan semua rawatan kanser payudara di hospital. Ia satu perjalanan yang panjang dan mencabar, namun setiap langkah itu penting untuk bantu pesakit pulih dengan lebih menyeluruh dan mengurangkan risiko kanser berulang semula. So kalau tanya tu memang dia ada significant reduction lah. Cuma pada masa yang sama tu badan kita ada beberapa side effects lah. Antaranya badan memang rasa letih walaupun kita mempunyai tidur yang cukup, tapi kita masih lagi rasa letih. Dan orang pun akan tegur saya kenapa nampak macam tak sihat. Ada satu waktu tu gusi tu tak boleh kunyah. Sebab bila gigit tu dia rasa macam lembik. Tu antara side effect dia. Lepas tu akan tumbuh ruam dekat bahagian kulit. Lepas tu ada juga satu waktu tu bila kita makan rasa tu orang panggil metallic taste. Lepas tu ada waktu-waktu yang kita keluar ulcer kat mulut, lambat baik, rambut gugur. Saya start kemo kedua, rambut saya dah mula gugur. So kemo ketiga, keempat macam tu memang dah gugur semualah. Inilah realiti pesakit kanser. Mereka bukan sekadar lawan sakit. Ada yang tak tahan kemo. Ada yang tak mampu nak tanggung kos. Ada yang tak nak susahkan anak-anak. Dan ada yang malu bila orang tahu dia sakit kanser payudara. Sebab tu, ada yang pilih cari rawatan tradisional atau alternatif macam Cik Lia untuk tenangkan badan dan hati sekali. Sebab dah tanya dengan doktor tu tak ada ke jalan alternatif lain untuk kita tak nak kemo, tak nak buat radioterapi tu. Dia kata tak ada, dia kata. Dia punya macam itu, dia kata kita buat operate, buang ketulan dia ataupun kita buang payudara tu, dia kata lepas tu kita akan kemo dan buat radioterapi. Hari-hari kata kita menangis, waktu kita solat, kita apa pun tak boleh nak terima. Dia memang mengganggu sangat-sangat lah. Fikiran kita memang terganggu sangat-sangat. Begitulah pengorbanan yang perlu dibayar oleh seorang wanita. Berapa banyak helaian rambut yang perlu gugur macam Puan Izzati. Dan berapa banyak pula tangisan, air mata yang perlu gugur macam Cik Lia. Segala-galanya demi nak menjaga aset bernilai bagi seorang wanita. Saya dah habiskan kemo tu dan saya bagi tahu doktor lah yang saya nak hold dulu saya punya operation dan radioterapi. Saya nak pergi kepada alternatif. At least I give myself a try lah sebab saya rasa macam kita kena cuba juga natural ni. Terfikir juga kat hati tu takkan berterusan kita nak berterusan berkeadaan murung macam tu kan. Ingat lagi, Jumaat pagi tu solat subuh, cik duduk dekat sejadah tu. Doa kata, ya Allah kalau ada jalan keluar, minta tunjukkan jalan keluar aku nak berubat supaya aku dapat mudah buat ibadat. Itu saja kita ingatkan. Sekarang ni ramai yang tertanya, ada tak di Malaysia rawatan yang semula jadi? Tanpa kimia, tanpa bedah, tanpa radiasi, tanpa mesin. Jawapannya ada. Di mana? Jom ikut saya. Di sinilah Ibnu Sina Wellness, pusat rawatan alternatif yang anda cari-cari. Ros Beauty. Ibnu Sina Wellness dengan bangganya membawa perubatan Ibnu Sina ke Malaysia sejak 2015. Perubatan Ibnu Sina yang giat dijalankan di seluruh dunia sejak ratusan tahun, kini diiktiraf oleh World Health Organization.
Ibnu Sina Wellness merupakan satu-satunya pusat perubatan sains Islam dan psikologi Islam yang telah berjaya merawat ribuan pesakit dari Malaysia, Singapura dan Indonesia sehingga dinobatkan pelbagai anugerah dari dalam dan luar negara. Fokus rawatan menghapuskan punca penyakit hingga ke akar umbi secara alami, tanpa kimia, tanpa bedah, tanpa radiasi, tanpa mesin, agar sistem enjin jasad jiwa akal roh anda kembali kepada fitrah asalnya sebagai healing machine. Barulah anda boleh kekal bahagia dan cergas seperti muda-muda dulu. Datang masuk feed dekat IG saya, ada 2 testimoni yang ada kanser juga. Sampailah saya dah nak habis saya punya kemo tu, baru saya decide lah yang untuk nak pergi ke Ibnu Sina ni. Ibnu Sina Wellness ialah sebuah pusat rawatan komplementari yang berasaskan pendekatan holistik melengkapi rawatan moden yang sedia ada. Di sini, setiap pesakit dibimbing oleh pasukan profesional yang lengkap, terdiri daripada hakimah dan hakim, doktor perubatan, pakar nutrisi serta tenaga mahir dalam bidang psikoedukasi dan psikoterapi. Yang menjadikan Ibnu Sina Wellness berbeza adalah pendekatan rawatannya yang berlandaskan kanun perubatan Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah tokoh ilmuwan Islam tersohor yang telah menulis ratusan karya perubatan sehinggakan dunia barat mengiktiraf beliau sebagai papa perubatan moden. Wow, hebat kan? Cara rawatan yang unik dan luar biasa. Lengkap pula dengan pasukan profesional. Anda tentu tak sabar nak tahu apa kesan yang Puan Izzati dan Cik Lia alami lepas buat rawatan di Ibnu Sina Wellness. Saya pun tak sabar sebenarnya nak kongsikan kepada anda. Jom! Selepas mendapat rawatan kat sini tu, kita merasa confident tu lebih. Lepas tu, kita dah terreda dan sekarang ni kita dah tak pernah memikirkan yang kita ni sebagai seorang yang ada penyakit kanser. Dah tak ada rasa macam tu dah. Pada mula-mula tu doktor tu kata, dia kata dalam 4 cm, tapi sekarang ni dia kata dah tinggal dalam setengah cm. Kita boleh merasa perubahan dia. Dengar tu. Masa datang Ibnu Sina Wellness dulu, ketulan payudara Cik Lia, saya 4 cm. Sekarang dah tinggal setengah sahaja cm. Alhamdulillah, ada kesan seperti yang Cik Lia harapkan. Walaupun tanpa kimia, tanpa bedah, tanpa radiasi, tanpa mesin, namun tetap positif. Saya pasti Puan Izzati pun dapat pengalaman manis yang sama. Saya dah completekan saya punya rawatan dekat Ibnu Sina. Saya buat CT scan. Sudah debaran tu daripada pagi bawa ke tengah hari, dah bawa ke petang. Saya cakap, bila lah nak tahu ni kan. So jumpa doktor surgeon, alhamdulillah doktor surgeon pun jenis orang yang tenang kan. Borak-borak sikit-sikit, tanya sedikit sebanyak tentang saya punya background. Lepas tu doktor pun share saya punya result. So masa tu dia buka lah satu-satu. Lam dah tak ada, dekat lymph node pun memang dah tak ada apa-apa. Alhamdulillah, fatty liver pun dah tak ada. Ovari pun clear, alhamdulillah. Bila saya dengar doktor tu cakap, saya rasa macam mudahnya Allah nak hilangkan benda tu. Semua dah tak ada langsung. Sampai last kali ujung dia kata no evidence of recurrent and metastatic. Maksudnya spreading kan. Kat tempat spreading pun dah tak ada. So saya speechless tau. Saya rasa macam senangnya kalau Allah tu memang izinkan. So habis saya jumpa doktor, saya pun terus buat sujud syukur. Sebab saya rasa macam dah tak ada perkataan saya macam nak cakap kan. Yang sesuai selayaknya benda tu saya ucapkan syukur ke Allah lah atas izin dia kan. Wah, dengar tu. Ini bermakna dah tak ada lagi tanda-tanda kanser dalam badan Puan Izzati. Clean and clear. Subhanallah. Tahniah buat Cik Lia dan Puan Izzati. Ikhtiar kalian tepat. Begitulah transformasi yang Cik Lia dan Puan Izzati kecapi sekarang. Alhamdulillah, menarik kan? Mereka antara ribuan manusia bertuah yang sayangkan jasad, jiwa, akal dan roh mereka. Dan kini dah berjaya bangkitkan nikmat hidup mereka semula. Minggu lepas saya buat percubaan. Saya cuba bawa kereta long distance. Long distance saya pun daripada Melaka pergi ke Ibnu Sina lah. Alhamdulillah, berjaya. Bawa kereta, tak ada rasa takut-takut. Kalau tak, kita rasa hati tu kecil tau. Alhamdulillah lah saya boleh bawa kereta minggu lepas. So semalam
Family ajak pergi panjat bukit. Nak jadikan cerita anak saya nombor 2 tu 9 tahun nak pergi panjat, nak ikut. Jadi kita pun macam malah takkan tak teman kan. Jadi temankanlah yang 9 tahun tu panjat bukit. Alhamdulillah dengan izin Allah kan. Berjayalah panjat bukit tu. Walaupun 223 meter je tinggi dia. Tapi saya pun tak sangka saya berjayalah naik turun Bukit Kayu Putih tu. Mampu. Mungkin sebab saya pun bawa anak saya berusia 9 tahun. Mungkin sebab niat kita tu nak temankan dia. Jadi kita rasa kita pun kena macam lebih kuat semangat sikit. Sebab kita nak teman dia kan. Alhamdulillah. Itu kalau kata reaksi pemulihan tu antara yang fizikal. Ada satu waktu tu yang saya rasa macam ketara sikit. Anak saya yang kecil yang 5 tahun tu saya tak berapa boleh. Kalau dokong pun boleh dokong lah. Tapi nak dokong sambil jalan tu tak berapa boleh. So minggu lepas si kecil tu demam. Surprisingly saya boleh dokong dia sambil jalan. Maksudnya larat lah. Kalau tak tu tak larat nak dokong dia sambil jalan. Tu yang agak ketara sikit lah. Energi badan tu adalah, dan Alhamdulillah sepanjang bulan Ramadan tu saya dapat puasa penuh. Macam tak tahu kita nak gambarkan macam mana ya. Dia rasa lega tu. Satu lega yang kadang-kadang kita tak boleh nak zahirkan. Macam mana kita rasa lega, rasa lapang dada tu kan. Betul tu Cik Lia. Bila dah sihat secara fitrah ni, rasa lega tu ya Allah susah kita nak ungkapkan. Hormon bahagia dah on kan. Badan pun ikut respon. Rasa lega, bertenaga dan tenaga lain macam. Sekarang bukan bebas kanser je, tapi dah bebas dari murung, takut dan risau. Buat anda yang sedang merana di luar sana, jangan bimbang-bimbang. Nak enjoy macam Cik Lia tak? Saya alu-alukan anda datang kuliah di Ibu Sina Wellness. Walaupun kita tua tapi kita tak nak menyusahkan anak-anak. Tak ada payahlah anak-anak nak kena menunggu kita, nak makan minum kita. Kita boleh uruskan sendiri. Jadi Alhamdulillah sampai hari ini, Alhamdulillah rasa sihat insyaAllah. Anda nak tahu? Puan Izzati baru-baru ni masuk TV tau. Slot Assalamualaikum TV Al-Hijrah. Dia dengan Hakimah Zainah. Nampak dia yakin dan ceria. Kongsikan pengalaman manis untuk inspirasi buat anda semua. Memang luar biasa. Alhamdulillah, saya baru saja selesai buat perkongsian di TV Al-Hijrah hari ini. Dan saya pun dah alami transformasi 360 darjah. Dan saya nak ajak yang di luar sana pun sama-sama join saya untuk transformasi luar biasa di Ibu Sina Wellness. Inilah tempatnya anda cari-cari. Tanpa kimia, tanpa bedah, tanpa radiasi, tanpa mesin. Selamat dan alami. Tunggu apa lagi? Cepat hubungi nombor yang tertera. Ibu Sina Wellness sentiasa menunggu anda. Tempah slot konsultasi anda sekarang. Kita jumpa Ibu Sina Wellness.